Program Kampung Angkat Madani telah memanfaatkan kira-kira 4,000 penduduk kampung Jerantut Ferry. Itu antara fokus berita dari Pahang, langsung bersama Fatin Nasuha Rashid. Silakan. Terima kasih Farhatul. Sebanyak RM1 juta diperuntukkan kepada Kampung Jerantut Ferry untuk menaik taraf infrastruktur kampung. Ini termasuk Dewan Serbaguna, gelanggang futsal, taman permainan dan laluan kampung. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Penduduk JPKK Jerantut Ferry, Muhammad Rosmizal Matlia berkata, daripada jumlah itu RM800,000 diperuntukkan untuk 6 projek fizikal, manakala RM200,000 untuk 6 projek bukan fizikal. Kerja-kerja menaik taraf itu yang bermula sejak September tahun lalu, bagaimanapun telah siap mengikut jadual. Selain perubahan fizikal, pelaksanaannya turut memberi impak besar terhadap pembangunan komuniti dan hubungan sosial penduduk setempat. Aktiviti yang dianjurkan dengan peruntukan yang disediakan berjaya mengeratkan silaturahim penduduk. Dari segi perubahan positifnya, penduduk kampung itu yang saya katakan mula-mula tadi, dia dah semakin keakraban, kerjasama dan juga keadaan kemesraan di antara sesama kampung tu dah jadi lain. Mungkin dengan adanya kampung Kampung Angkat Madani ni, dengan adanya dipanggil bantuan untuk kursus-kursus dan juga bantuan-bantuan dari segi ada bajet, ada dari segi kemudahan kewangan untuk buat kenduri kenara dan juga kursus-kursus yang dianjurkan. Pengurusan kampung turut diberi latihan khusus agar pentadbiran lebih sistematik sekaligus membolehkan pelaksanaan inisiatif tersebut dengan lebih berkesan.